Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Yah nak buat acuh. Nek Yah nak ambil video acuh. Acuh ni, acuh belah dek ni lah. Acuh belah Terengganu, belah Kelantan ni memang dia buat acuh gini. Acuh mentoh dia panggil. Acuh ni sesuai makan dengan nasi minyak, nasi dagang. Nasi dagang memang wajib lah nak makan acuh ni. Nasi minyak pun ada orang buat acuh ni lah. Nasi putih pun boleh juga lah. Hari ni Nek Yah nak masuk nasi minyak. Cucu ramah ni hari ni Nek Yah. Hari ni Nek Yah buat nasi minyak. Jadi Nek Yah nak buat acuh ni lah. Kalau kira duk apa cukup molek lagi bahan dia. Nek Yah ada dua jenis je. Ada nenah dengan timun je. Sepatutnya buah sengkuang, buah kerek, campur-campur gitu. Tapi Nek Yah ada dua bahan je. Lantok dia lah. Nek Yah guna apa yang ada je. Tapi kalau sahabat-sahabat nak buat, sahabat tambah lagi sengkuang. Sebab sengkuang kan dia rapuh-rapuh itu. Okey sahabat-sahabat ni, bahan dia deh. Nek Yah ada nenah. Nenah ni kemarin Nek Yah buat ni. Lebih Nek Yah buat apa nama tu? Buat jus tu. Lepas tu timun. Nek Yah cuma ada bahan nenah dengan timun je. Apa nama ni? Kalau sahabat-sahabat nak buat tambah sengkuang lagi. Baru start. Guna lepuh dia, bahan dia. Bawang merah, bawang putih, halia sikit, lada. Sikit je lah bahan dia. Ada lagi nak buat. Cuka, garam dan gula. Tu. Ini nas deh. Oi mak, jatuh. Timun dia buat gini sahabat-sahabat. Dia buang pulu dia ni. Ambil kulit ni. Ambil dah tak? Ajak makan. Bawang ni potong lah, nak potong gana-gana pun. Alia.
campur je semua sekali dah ni. Senang dok buat benda ni. Campur semua sekali. Okey. Okey, sahabat-sahabat ni. Bahan ni kita iri semua ni. Bahan kita nak buat ni. Baca ni. Sekarang kita bubur gula. Bubur gula dalam 2 sudu. Garam. Lepas tu cuka. Bismillahirrahmanirrahim. Gaul. Kita pastikan ni, apa ni, acor kita ni ada rasa masin, masam dan manis. Acor memang dia ada rasa gitu lah. Kalau tak cukup masak, tambah cuka. Tak cukup masin, tambah garam. Okey. Okey, sahabat-sahabat. Ni acor betul kita ni. Acor ni sesuai makan dengan nasi minyak, nasi dagang. Nasi putih pun sesuai juga. Ada juga orang makan nasi putih. Ni dia rasa dia masin, masam dan manis. Memang sedap, buka selera lah kata orang. Makan tu jadi laju sikit lah. Boleh je sahabat-sahabat nak campur apa-apa. Biasa nak yang sengkuang. Si sengkuang tak ada ni tak buah. Ni nak yang nak makan nasi minyak ni. Buat nasi minyak. Dia rasa dia memang sedap lah. Bismillah. Rasa masin, masam, manis, pedas. Memang nyakut lah kata kau. Kalau makan nasi dagang, kalau tak ada acor ni memang ada nyakut. Kalau satu saya menu ni kena ada. Gitu. Okeylah sahabat-sahabat, Nayah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini, tersilap kata, terkasar bahasa. Nayah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyaklah support Nayah, tengok video Nayah. Nayah doakan anda semua, semoga berada rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dimanjangkan umur, sihat ketubuh badan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di live video deh. Bismillah, Allahu Akbar. Bye-bye.